Malam tu, semua nampak tenang. Cat bergerak macam biasa, monitor menyala, kopi masih panas. Dan aku fikir, ini cuma satu lagi malam dalam market. Tapi kadang-kadang, yang paling bahaya bukan kandel besar. Bukan juga merah atau hijau. Yang paling bahaya, bila dunia luar mula tekan masuk ke dalam cat. Bila geopolitik mula panas, market tak tunggu sesiapa. Minyak bergerak, sentimen berubah. Risiko naik tanpa bagi amaran panjang. Apa yang tadi nampak macam setup biasa, tiba-tiba bertukar jadi ujian emosi antara sabar dengan ego. Sebagai trader, masa macam ni kau ada dua pilihan. Kejar kekacauan atau kawal diri. Tambah risiko sebab takut terlepas atau jaga modal sebab kau tahu esok masih ada.